Assalamualaikum. Kami daripada Persatuan Single se-Malaysia mengucapkan tahniah lah pada Afiq Yunus dan pasangan dia Farisha. Semoga berkekalan hingga akhir hayat kan. Rumah tangga kita perlukan perasaan saling memahami. Afiq, kau tolong jaga Farisha, Farisha kau tolong jaga Afiq. Jangan macam-macam. Kalau macam-macam kita orang dah sampai dulu. Okey. Itu saja daripada kami Persatuan Kumpulan Single se-Malaysia. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tetapkan hari ini kau ku miliki di genggam erat tangan, jangan lepasi. Bismillahirrahmanirrahim. Afiq bin Yunus, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Nur Farisha Izzati, dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai. Saya terima nikah Nur Farisha Izzati binti Mat Hatta dengan mas kahwinnya 2 dinar emas tunai. Saksi pertama macam mana? Sah. Alhamdulillah. Yang kedua sah. Alhamdulillah. Okey, Afiq dengan Farisha, Angan dengan Kak Dila nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Ingat ya Afiq, ingatlah apa yang Angan pesan selama ni. Harap tak lupalah. Tahniah Afiq dan Farisha, jadi suami yang penyayang. Untuk Farisha jadi isteri yang terbaik untuk Afiq. Okey Afiq, jangan nakal-nakal. Nakal-nakal kan Farisha elok-elok. Abah dan Mama doakan semoga kalian berbahagia. Semoga dapat menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan aman damai dan semoga dikurniakan anak zuriat yang soleh dan soleha.